Seterusnya, tugasan untuk anda semua, anda kena kenal pasti kiasan dan peribahasa dalam dialog tersebut. Terdapat 3 jenis kiasan dan 5 jenis peribahasa yang diperdengarkan oleh mereka tadi. Yang pertama, maksud kiasan malas seperti kaldai. Yang kedua, ke manakah tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Yang ketiga, mahal seperti permata. Yang keempat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang kelima, kalau tidak dibacakan ruyung, mana akan dapat sagunya. Yang keenam, cerdik seperti kancil. Yang ketujuh, hangat-hangat tahi hayam. Yang ke-8, belakang parang lagi diasah nescaya tajam. Okey, anda dikenaki mencari maksud kiasan dan peribahasa yang telah diperdengarkan tadi. Okey, kalau kita tengok maksud kiasan malas seperti kaldai ialah orang yang malas bekerja. Yang kedua, peribahasa ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sesuatu itu akan kembali ke asalnya meskipun ada sedikit. Yang ketiga, mahal seperti permata. Sesuatu yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Yang keempat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bermaksud jika seseorang itu mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, pasti akan ada cara untuk mencapainya walaupun terdapat halangan. Yang kelima, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Cerdik seperti kancil pula, bermaksud seorang itu sangat pintar atau cerdik. Hangat-hangat tahi hayam, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu hanya pada permulaan saja, tapi lama-kelamaan akan hilang semangat dan tidak bersungguh-sungguh lagi. Belakang parang lagi diasah nescaya tajam. Jika berusaha dengan gigih, pasti akan berjaya. Okey, itu semua maksud daripada peribahasa tersebut. Tugasan untuk anda ialah bina ayat lain dengan menggunakan kata kiasan dan peribahasa yang telah dikenal pasti tadi. Sekurang-kurangnya satu peribahasa, satu kiasan sama dengan satu ayat.